Halo. Hari ni aku dah tak jumpa lah komen-komen yang macam ni. Player demand, player acah-acah diva, belum masuk Liverpool lagi dah minta macam-macam. Aku dah tak jumpa dah. Sebab apa? Member dah up story dah, bro. Itu semua berita palsu, jangan percaya. Yang share pun bodoh, yang komen pun bodoh. Fan-fan yang jenis suka memaki hamun, senang aku cakap yang ini glory, Mat. Glory. Dia sebiji perangai macam fan menu lah. Bila kalah kau maki, player tak perform kau maki, player nak keluar kau maki, player baru nak masuk pun kau maki. Sebab apa diorang maki? Sebab diorang malu nak kena troll lah, bro. Okey, kita ambil contoh pertama dulu. Contohlah kalau tim kau kalah, kau maki tim kau maki player tu tak perform. Sebab apa? Esoknya orang akan troll kau. Itu je sebab kau marah. Kalau boleh, semua game kau nak kena menang. Okey, kita ambil contoh pula player Florian Wirtz ni. Harga dia dah lah mahal. Kalau dia masuk Liverpool memang dia lah yang paling mahal. Bid pertama kena reject, bid kedua kena reject, sekarang bid ketiga pula. Memang panjang dia punya isu ni. Kalau dia tak join Liverpool, tak jadi join Liverpool, malulah. Fan-fan glory ni mana nak letak muka kena troll. Hidup dia malu nak kena troll, inilah dorang. Bila engkau troll orang boleh, tapi bila orang troll kau tak boleh. Macam bodoh.